Since hari ni 31 bulan 10, kita dah habis bulan 10 ni, saya nak buat penutup lah tentang breast cancer. Sebelum tu tap screen dulu bagi ramai lagi orang dengar. Yang mana tengah buat kerja tu, you boleh dengar je sambil you buat kerja. Especially orang perempuan lah, topik ni sangat-sangat penting. Okay, Datin. Assalamualaikum Datin. Okay. Breast cancer ni, kalau stigmanya dekat luar tu, mereka akan anggap breast cancer ni adalah family history. Okay, macam saudara saya ada cancer, saya ada risiko tak? Waalaikumsalam. Ramai orang fikir breast cancer ni adalah genetic problem. Okay, yang ada, you pernah dengar perkataan BRCA, BRCA1, BRCA2. Itu adalah sebenarnya semua orang ada BRCA1, BRCA2 tu. Problem dia apabila orang yang ada breast cancer ni, BRCA1 dengan BRCA2 dia tu dah mutated. Okay, so badan kita ni ada BRCA1 dengan BRCA2 tu. Itu adalah tumor suppressor genes. Maksudnya persoalan dia sekarang adalah bukannya kenapa orang tu dapat kanser, bukan. Kenapa orang perempuan dekat luar tu tak dapat kanser lagi? Sebab apa? Sebab BRCA1 dengan BRCA2 dia boleh buat kerja. Okay, itu maksud dia. So, semua orang ada BRCA1 dengan BRCA2 tu. Sebab tu korang tak dapat breast cancer. Okay, so mutation tu berlaku bila you guys hidup ni. Hidup korang ni macam mana, lifestyle korang yang menyebabkan BRCA1 dengan BRCA2 tu mutated, dia berubah, dia tak boleh nak suppress genes tu. Itu yang problem. Faham Okay, so semua orang ada BRCA1, BRCA2. Nama dia itu adalah genetik, genes kita yang buatkan korang tak dapat breast cancer lagi. The moment BRCA1 dengan BRCA2 tu mutated, you dah tak ada protection. Sebab itulah you end up dengan breast cancer. So tadi ada orang tanya, makcik saya ada breast cancer, history of breast cancer. So saya pun akan berisiko untuk mendapat breast cancer ke? Risiko tu adalah, semua orang berisiko untuk mendapat breast cancer. Tetapi zaman sekarang ni, kalau orang-orang yang dah berumur 40 ke atas, mereka akan sedarlah yang mana kawan-kawan dia, bila tengok dekat grup WhatsApp tu, dah ramai dah orang kena breast cancer. Campak satu batu kat luar tu, mesti kena seorang breast cancer. Kalau dulu-dulu, susah sangat kita nak jumpa breast cancer ni. Tapi sekarang ni, lifestyle kita, environment kita dah tak sihat. So hari ni, saya nak sharekan apakah tips macam mana kita nak elakkan breast cancer ni. Supaya kita, salam Jumaat, supaya kita boleh selamatkan diri kita daripada tergolong dalam golongan yang berisiko untuk mendapatkan breast cancer. Ada dua perkara. Nombor satu adalah, Masya Allah, 1000 orang dengar. Nombor satu adalah, you kena make sure estrogen dengan progesterone. Estrogen dalam badan you tak tinggi. Sebab apabila estrogen, kita ada estrogen, orang perempuan kan ada estrogen, ada progesterone. Estrogen, kenapa orang perempuan je yang dapat breast cancer? Kenapa orang lelaki macam saya ni tak dapat breast cancer? Bukannya tak ada, tapi sangat-sangat rare untuk orang lelaki mendapat breast cancer. Okay, orang perempuan je. Sebab orang perempuan tinggi dengan estrogen dalam badan. Sebab itulah Tuhan ciptakan orang perempuan ni. Orang perempuan cantik disebabkan oleh hormon estrogen. Sihat disebabkan hormon estrogen. Estrogen jaga jantung. Sebab tu orang perempuan tak end up dekat IJN. Tapi estrogen juga ada keburukan dia. So dia cardioprotective, dia jaga jantung. Tapi dalam masa yang sama, dia ada keburukan dia. Apabila level dia tak betul lah. Waktu gini dok, next time petang busy nak balik. Okay, alright. Pagi tak ada kerja ke puan? Waalaikumsalam. Saya ada giant fibroadenoma, boleh jadi breast cancer ke? Awal life biasalah, bosan lah duduk kat klinik ni, tak ada buat apa-apa, kita live. So, berbalik kepada hormon estrogen dengan progesterone. Kenapa orang lelaki tak dapat breast cancer? Sebab estrogen dalam badan orang lelaki tak tinggi.
orang perempuan tinggi dengan estrogen, sebab tu mereka yang end up dengan estrogen. Sebab tu Tuhan cakap orang perempuan ni dia cantik sebabkan estrogen, dia sihat sebabkan estrogen, dia susah nak gemuk disebabkan estrogen. Tapi the moment you ada masalah estrogen, progesterone tu, semua tu akan ada problem. That's why Tuhan cakap orang perempuan 52 kan, 53 menopause lah. Kenapa? Kenapa Tuhan cakap orang perempuan ni kena menopause? Kenapa Tuhan tak biar je orang perempuan sampai umur 70 ada period? Kenapa? Sebab let's say lah semua orang perempuan tak ada menopause, 60 tahun semua orang perempuan ada breast cancer. Okay? Kalau kita tengok apakah risk factor untuk dapat breast cancer ni adalah, nombor satu, you menaki awal. Menaki ni bermaksud you dapat period tu awal. Macam dulu-dulu, orang-orang perempuan zaman dulu mungkin 12 tahun, 11 tahun baru start ada period. Zaman sekarang ni 8 tahun, 9 tahun pun dah start period. Itu bermaksud mereka dah terdedah dengan high estrogen lebih awal. So you imagine 8 tahun dengan 12 tahun, dia punya duration expose dengan estrogen ni jadi lagi panjang. So lagi panjang you expose dengan estrogen, lagi tinggilah risiko dapat breast cancer. Sebab tu another risk factor untuk breast cancer adalah you late menopause. Faham tak? So macam samalah, you early menaki, so sepatutnya you expose dengan estrogen panjang ni je. Berapa tahun? Mungkin 40 tahun je kan. Tapi bila you menaki awal, you period awal, dia jadi lagi panjang. Ataupun you late menopause, dia jadi lagi panjang. Lagi lama you expose dengan estrogen ni, lagi tinggilah risiko untuk mendapat breast cancer. Sebab itulah kena check level estrogen dengan progesterone dalam badan. So, nombor satu, kena make sure you elakkan perkara-perkara yang menyebabkan estrogen tinggi dalam badan, iaitu xenoestrogen. Yang ni ramailah orang tahu tentang xenoestrogen ni. You boleh google je gambar apakah contoh-contoh xenoestrogen. Sebagai contoh fragrance, korang pakai perfume wangi-wangi tu kan, dalam tu ada fragrance, dia boleh tingkatkan, dia boleh jadi xenoestrogen. Maksud xenoestrogen ni adalah benda-benda yang you ambil daripada luar ni, dia react seolah-olah macam estrogen dalam badan you. Badan you dah hasilkan estrogen tinggi ni, you ambil lagi perfume tu semua, plastik, skincare produk, beauty produk yang ada xenoestrogen, estrogen jadi lagi tinggi ni. Tapi sebenarnya badan you hasilkan tinggi ni je. Okay? Tapi disebabkan you ambil produk-produk luar tu, chemical semua, dia akan menyebabkan estrogen tinggi ni. So again, lagi banyak estrogen dalam badan, lagi tinggilah risiko dapat breast cancer. Okay, so belajar tentang xenoestrogen. So korang dah tahu, mana you kenal pasti mana produk-produk yang berpotensi menjadi xenoestrogen ni, you remove lah dari lifestyle you, ataupun you gunakan produk organik. Okay, tapi produk-produk organik ni selalunya mahal lah kan. So kalau essential oil tak ada masalah. Essential oil ni daripada tumbuh-tumbuhan, tapi kena make sure essential oil yang ori lah. Takut scam juga kan. So produk-produk kat luar pun banyak juga yang scam. Takut juga kan. Minyak kasturi. Phytoestrogen tu lain. Phytoestrogen tu bagus. Dia antioksidan dalam badan kita. Yang tu lain. Okay, saya cakap pasal xenoestrogen. Perfume dari Dubai, saya tak pastilah tentang perfume dari Dubai tu. Okay, perfume tak ada masalah. Yang problem dia adalah fragrance. Okay, lepas tu korang tengoklah zaman sekarang. Kalau dulu, perasan tak dulu kalau mak kita ada baby kan, baby tu dia pakai lampin yang pakai plastik tu. Ingat lagi tak? Saya masih lagi pakai plastik tu. Mak saya tukarkan lampin saya kan, pakai apa, kain napkin. Kenapa dulu punya tu. Lepas tu ada getah tu kan, plastik getah tu kan. Zaman sekarang ni mak-mak zaman sekarang ni nak bersihkan lampin lah. Yelah lampin tu kan, cawat, napkin lah kan, kain putih tu. Zaman sekarang ni mak-mak bersihkan berak budak-budak pakai apa? Pakai ni, apa yang wet tissue tu. Korang tengoklah dalam packaging wet tissue tu, berapa banyak chemical ada dalam tu. Okay, sebab itulah saya buat TikTok ni pun, sebab tujuan saya my big why untuk
buat TikTok ni adalah apabila saya tengok generasi-generasi yang akan datang ni, sebenarnya mereka pada saya diorang ni sedikit apa orang cakap, tak unlucky lah, unlucky. Sebab apa? Sebab diorang lahir-lahir je dekat dunia luar tu banyak sangat racun dia. Waalaikumsalam Puan Intan. Jom masuk-masuk. Saya hari ni saya nak kongsikan tentang breast cancer. Since hari ni adalah 31 bulan 10, penutup kepada bulan breast cancer awareness lah. Okay. So benda-benda macam ni lah generasi yang akan datang ni, mereka keluar daripada perut mak dia je, dia dah banyak sangat racun dekat luar tu. Kita dulu Alhamdulillah tak adalah banyak sangat kan. Ada juga racun tapi tak seteruk zaman sekarang ni. So kalau boleh saya nak generasi yang akan datang ni hidup dalam dunia yang lebih baik lah. Sebab itulah fungsi saya, sebab itulah saya buat TikTok ni. Okay. Deodorant pun sama. Apa, Syukri Yahya. Selama je dia promotekan dia punya apa, adalah nama dia saya tak nak mention kan. Memang lawa nampak bicep Syukri Yahya tu kan. Tapi promote deodorant pula. Alahai. Menopause kena bila? Menopause tu ikutlah badan you bila-bila ikut. Badan kita ni dia ada doktor dalam tu. Kalau you terpaksa menopause awal tu tak apalah, nak buat macam mana. Terima je lah you muda-muda 45 dah start menopause kan contohnya. Tak apalah 45 dah tak cantik. It's okay, it's alright. Don't worry, fight. Bulan 11 2012, Alhamdulillah sekarang masih sihat. Bagus awal ke menopause? Ada bagus dia, ada tak bagus lah. Okay, Zazu, yang bagus dia, risiko dapat breast cancer tu berkurang. Tapi yang tak bagusnya, risiko dapat heart attack pula. So, kalau orang-orang yang biasa yang menopause umur 52, dia menopause 52, so kalau umur 48, dia tak jaga lifestyle pun, it's okay. Sebab dia ada estrogen, jantung dia selamat lagi. Tapi kalau orang yang umur 45 dah menopause, you tak exercise, you tak jaga makan, 48 you meninggal heart attack pula. Bukannya dapat breast cancer. Breast cancer tu mungkin jauh lagi, tapi you dapat heart attack dulu sebelum dapat breast cancer. Sebab tu dia ada pros and cons dia lah. You kena tahu. Kalau menopause awal tu ada sebab kenapa Tuhan suruh menopause awal. Kenapa badan you sendiri menopause awal. Kalau you menopause lambat, apa yang you kena buat? Alhamdulillah kalau menopause lambatlah dapat heart attack tu. Tapi takkanlah you nak suka dengan heart attack, tak dapat heart attack je. You kena elakkan juga dapat breast cancer kan. Okay. So yang pertama saya ulang lagi sekali adalah xenoestrogen. Tengok balik dekat you punya rumah, kat rumah sekeliling you, ada tak produk-produk yang berpotensi menjadi xenoestrogen ni lah. You google je, tengok apa contoh-contoh produk xenoestrogen, especially yang banyak-banyak chemicals ni lah. You perasan tak kalau you masak non-sticky pan, kalau you masak kan pakai kuali yang non-sticky tu, lepas tu kalau korang pakai dia punya senduk yang besi kan, ada yang nampak macam bergaris-garis, tu semua benda-benda tak elok lah tu yang you makan masuk dalam badan. Boleh? Okay, itu nombor satu. Nombor dua adalah support your liver. Sebab estrogen metabolism. Bila saya sebut tentang metabolism, maksudnya adalah macam mana badan kita hasilkan, macam mana badan kita buang. Itu maksud metabolism. Badan kita nak menghasilkan estrogen, orang perempuan nak hasilkan estrogen, tak ada masalah. Mereka ada ovary yang sihat. Problem dia adalah penghancuran estrogen tak berlaku. Okey, kat mana estrogen ni hancur? Keluar dekat liver kita. Okey. So kalau cakap pasal liver ni, kita kenalah cerita pasal liver detoxification. Saya selalu cakap tentang liver detoxification. Tengok gambar ni. Terbalik pula. Okey, saya tukar gambar. Saya tukar kamera, tak ada masalah. Okay, now you tengok liver detoxification. You boleh google juga gambar ni. Ada fasa 1, fasa 2 liver detox. Macam mana
toksin dalam badan kita dibuang. Macam mana estrogen, toksin dan juga estrogen lah, hormon dalam badan kita pun dimetabolize dekat liver juga. So dia ada fasa 1, fasa 2. So inilah yang kita kena support supaya estrogen tak berkumpul dalam badan you. You bayangkan you tak ada liver, estrogen akan jadi banyak lah dalam badan. So bila you estrogen banyak pula dalam badan, dia akan jadi estrogen dominance. So orang perempuan yang ada masalah kesihatan, yang you tak check lagi hormon estrogen you berapa dalam badan kan, you tak tahu the numbers, tapi you boleh tahulah macam mana keadaan estrogen dalam badan you sebenarnya. Apabila kalau you ada masalah weight gain, kalau ada masalah mood swing, period tak teratur, malam susah nak tidur, cepat penat, okay? Infertility, ini lagi satu masalah yang common zaman sekarang ni. Kenapa ramai orang dah tak susah nak dapat zuriat? Check balik lifestyle you, penuh ke dengan xenoestrogen ni. Lepas tu makanan-makanan kita dah tak berkhasiat, dia dah tak support liver detox kita. Okay, magnesium mana yang membantu untuk detox proses? Magnesium, jenis magnesium tak penting. Untuk untuk magnesium ni, jenis magnesium tu tak penting. Sebab apa? Sebab yang badan kita perlukan, hai sahabat. Ya sahabat, hai. So, kalau dalam liver metabolism, kita kembali kepada gambar tadi Untuk liver metabolism ni, dalam ni ada magnesium. Sini, ada magnesium. So, apa yang dia perlukan adalah magnesium je. Dia tak ada cerita, dia tak cakap dia nak magnesium citrate ke, nak magnesium glycinate ke, nak magnesium threonate ke, nak magnesium bisglycinate ke, tak ada. Dia nak magnesium je. Okay, maksudnya kalau kita ambil suplemen magnesium citrate, yang paling penting adalah absorption. Kalau magnesium oxide you ambil, you tak akan dapat magnesium tu sebab penyerapan magnesium dalam magnesium oxide ni sangat-sangat rendah lah. So elakkan beli suplemen magnesium oxide, cari magnesium yang lain lah. Okay, magnesium citrate ke, glycinate ke, itu penyerapan dia yang lebih baik. Jenis magnesium yang belakang dia tu penting untuk extra support dalam badan you. Kalau you fikir you ada masalah memory, you cari magnesium threonate. Dia bagus untuk penyerapan, dia sampai ke otak dia boleh naik. Okay, sama juga magnesium glycinate pun dia boleh tembus sampai ke otak diserap. Tapi kalau magnesium citrate tak, dia tak sampai ke otak. So kalau you harapkan magnesium tu untuk support your brain, jangan haraplah kalau you ambil magnesium oxide ke magnesium citrate ke, jangan harap sangatlah. Okay, tetapi kalau nak sistem lain selain daripada otak dalam badan, kalau you nak magnesium tu, anything you boleh ambil magnesium, kecuali magnesium oxide. Boleh faham Kalau yang magnesium oil tu mencukupi ke, boleh. Tetapi magnesium oil tu dia masuk dekat, bila kita sapu dekat muscle, contohnya you ada cramp kaki, you sapulah dekat bahagian kaki you, dia serap sampai kat situ je. Okay, kalau you makan magnesium akan masuk dalam darah, dia akan didistribute to the whole system. Dia berbeza lah puan. Okay, magnesium oil tu. Okay, berbalik kepada breast cancer kita dah lari topik ni saja je korang ni. Okay, support your liver detox lah. Okay, itu je saya boleh cakap. Support your liver detox. Okay, so apabila estrogen berkumpul dalam badan, kalau deodoran batu kristal tu okey ke? Saya tak tahulah produk batu kristal pula ni apa, tolong saya. Untuk otak tadi kena ambil magnesium apa? Magnesium threonate. Okay, threonate, threonate. Itu sangat-sangat bagus, excellent dari segi brain absorption, sangat excellent. Ataupun tawas ke? Apa soalan dia? Mr. Loco. Salam Jumaat Mr. Loco. Kalau deodoran batu kristal, kalau deodoran batu kristal tak ada masalah lah, sebab tawas tu kan benda yang natural juga kan. Waalaikumsalam Mr. Loco. Mr. Loco berminat dengan isu breast cancer hari ni? Ada rasa-rasa badan tu macam dah nampak ada pointy sikit ke kat baju tu? Itu bukan masalah
estrogen dominance lah. Itu masalah insulin tu, Mr. Loko. Okay, kembali kepada liver detox. Okay, so support your liver metabolism. Make sure estrogen yang badan korang duk hasilkan hari-hari ni, ovary korang duk hasilkan hari-hari ni, estrogen tu boleh keluar daripada badan melalui liver ni lah. Macam mana nak support liver detox ni? Yang paling penting adalah glutathione. Dia berkait-kait. So dia sedikit susah untuk orang-orang yang tak biasa tentang ilmu yang banyak yang saya kongsikan sebenarnya. So kalau kita tengok antara nutrien yang penting untuk liver detox ni adalah glutathione. Okay, methylation dalam badan kita. Macam mana cara nak jaga liver? Ni saya nak explain. Kalau kita tengok dekat sini, nutrients yang diperlukan untuk phase 1 dengan phase 2 ni, dua-duanya ada glutathione. Fasa 1 perlukan glutathione, fasa 2 pun perlukan glutathione. So apabila kita cakap pasal glutathione dalam badan, kita akan cakap pasal homocysteine pula. Dia berkait pula kepada gambar yang lain. Mesti pening kan? Boleh lah. You kena belajar lah. Slowly belajar. Nanti lama-lama you akan dapat tangkap lah. So this is how our body produce glutathione dekat sini. Okay, segalanya glutathione dekat sini. Segalanya berpunca daripada makanan. Ini proses macam mana badan kita hasilkan antioksidan. So siapakah orang-orang yang kekurangan antioksidan, kekurangan glutathione? Macam mana nak tahu? Korang tengok rambut korang, tengok cermin sekarang. Korang tengok cermin, tengok rambut korang, ada uban ke tak? Kalau ada uban tu, pergi check homocysteine korang. Most probably badan korang kekurangan glutathione. Orang-orang yang tinggi dengan inflammation, kekurangan antioksidan iaitu glutathione, mereka akan berpotensi untuk mengeluarkan banyak rambut-rambut yang beruban. Fungsi glutathione ni apa? Dia antioksidan. Orang-orang perempuan kan, kawan-kawan you tak ada ke yang cerita dia ambil glutathione, antioksidan, nak cantik? Sebab apa? Sebab dia boleh reduce radikal bebas dalam badan. Radikal bebas ni lah yang buatkan kulit-kulit kita berkedut, jeragat. Okay, so you increase your glutathione, radikal bebas menurun, inflammation turun lah. Macam mana nak dapatkan glutathione? Beli je suplemen. Mr. Loko ada suplemen glutathione. Boleh PM dia. Okay, tapi buat apa you nak ambil glutathione? Now you see this is how our body produce glutathione. Ini proses dia dalam badan. Mr. Loko? Mr. Loko, ada orang cari glutathione lah Mr. Loko. Buka beg kuning sekarang. Kalau ada hyperthyroid, bukan makan glutathione ke? Bukan. Doktor nak tanya. Okey, nanti saya cari Okey. Baik. Untuk darah tinggi, magnesium taurate susah nak dapat. Boleh ke combine ambil magnesium? Boleh je, tak ada masalah. Magnesium ni kalau kebanyakan daripada kita ni kekurangan magnesium. Sebab tu magnesium ni antara salah satu suplemen yang penting, electrolyte yang penting dalam badan kita. Tapi kalau you ambil banyak sangat, jangan risaulah. Bila banyak, dia akan keluar dekat air kencing. So kalau you takut membazir, you tadah balik air kencing tu, minum. Glutathione semula jadi ada tak, dok? Glutathione semula jadi. Badan kita hasilkan ni lah. Okay? So kalau nak glutathione yang semula, problem dia dengan suplemen, dia macam-macam saya nak cerita ni. Tak tahu nak start daripada mana. Kalau saya slow lah terlalu laju, semua takut uban. Dulu saya punya rambut ni terlalu banyak uban. Bila check homocysteine 24. Homocysteine kena 7. Saya punya 24. Itu bermaksud badan saya tak hasilkan glutathione. So apa yang saya buat? Macam ni. So apabila badan kita tak boleh nak menghasilkan glutathione ni,
You check level ujian darah homocysteine, blood test homocysteine. Okay? Tengok kat sini, ada homocysteine. Okay. So, apabila you check level blood test homocysteine dalam badan tinggi, macam contohnya saya bila test 24, orang lelaki biasa 30 lah. Memang itu biasalah, orang yang dah tua ni kan, 30. Kenapa? Kenapa badan dia tinggi dengan homocysteine ni? So, apa yang orang-orang lelaki ni makan, protein apa-apa protein yang dia makan tu, dia akan bertukar menjadi homocysteine dulu sebelum dia bertukar menjadi glutathione. But the problem is, saya makan protein, semuanya flow sampai ke homocysteine, dia berhenti. Dia tak menghasilkan, dia tak teruskan proses tu menjadi glutathione. Sebab apa? Sebab badan kekurangan vitamin B kompleks, especially B2, B6, B9 dan juga B12. Okay? So, nak start ambil suplemen vitamin B pula. Ada tips juga untuk ambil suplemen B kompleks ni. You kena cari B kompleks yang active form. Kalau nak cari B12, cobalamin, you kena cari yang metilcobalamin. Jangan cari yang cyanocobalamin. Okay, membazir je duit korang. Banyaknya kena makan suplemen. Itulah. Tapi sebelum you nak start all the supplement, you kena check badan you dulu. Know your status, know your level dulu dekat mana. Kalau kalau you check your homocysteine cantik je, buat apa you nak start all this? Maksudnya makanan you dah cukup bagus, cukup vitamin dalam badan you. Mecobalamin okey ke? Tak. Kalau makan multivitamin saja okey tak, dok? You umur 6 tahun ke? Kalau 6 tahun okey. Kalau umur dah 36 tahun tak okey lah, multivitamin tak cukup tuan. Tak cukup puan. Check dengan buat ujian darah betul. Okay. So, apabila let's say lah you check homocysteine macam saya 24, saya start ambil B complex, cari yang active form, makan vitamin C. Homocysteine daripada 24, lepas 2 bulan homocysteine daripada 24 turun jadi 15. Okay lah. Lepas 6 minggu turun jadi separuh, daripada 24 jadi 15. Okay lah. Kita nak target 7 at least kan. At least dapat bawah 10 tu dah kira okay lah. Okay, at least ada progress. Lepas 6 minggu dia turun daripada 24 jadi 15. Okey lah. Ni kalau lepas 2 bulan you buat blood test balik, repeat homocysteine daripada 24 turun jadi 23. Mana maunya, lambat lah nak turun. So you kena increase the dose lah supaya proses tu cepat sikit. So the moment homocysteine turun daripada 24 turun kepada 15, dia dah jauh daripada topik breast cancer tadi kan. Tapi sebenarnya dia masih lagi dalam breast cancer punya topik. Apabila 24 dah turun jadi 15, itu bermaksud badan kita dah start menghasilkan glutathione. So the moment your body keep producing glutathione, liver detoxification akan smooth. Apabila liver detoxification you dapat jaga, estrogen dia tak akan berkumpul dalam badan sebab dia dah start boleh keluar daripada badan you. Boleh? Glutathione. This is the importance of glutathione lah. Okay, sebab tu dalam ni dia tunjukkan B complex antara vitamins yang sangat-sangat diperlukan dalam proses ni. B complex, vitamin C, the rest tu you tak payah risau. Yang you kena risau, yang you kena fokus adalah magnesium, B complex dan juga vitamin C. Boleh? The rest tu jangan risau. You boleh dapat daripada makanan you. Yang lain tu semua protein-protein je. Tak ada masalah pun. Korang makan ayam, makan daging, tak ada masalah. Untuk yang tanya, boleh tak beli suplemen glutathione dekat luar tu? Saya tak sarankan lah. Sebab apa? Sebab tak semuanya glutathione bagus kat luar tu produk. You kena hati-hati. Takutnya kau membazir je duit beli. Sebab glutathione ni bukan suplemen yang murah tau. Saya tak tahu tentang oxythione tu. Okay, glutathione ni biasa dia jual harga bukan biasa-biasa kat luar tu. Dia akan jual yang mahal. Sebab apa? Sebab glutathione memang mahal lah. Cumanya problem dia adalah
ada possibility kalau you makan glutathione tu, badan you tak boleh nak absorb. Faham? Sebab glutathione ni adalah satu molekul yang besar. Dia made up of glutamic acid, cysteine dengan glycine. Ada 3 amino acid membentuk glutathione. So dia besar. So kalau you makan suplemen yang bukannya liposomal sama kan. So ada possibility dia cakap contohnya dalam tu ada 500 mg. Tapi hanya diserap 10 mg, manalah tahu. Okay, so hati-hati kalau nak beli glutathione ni, make sure you confident dia cakap memang penyerapan dia bagus. Kalau tak payahlah pening-pening nak beli glutathione. You makan B complex, vitamin C, settle. Let your body produce glutathione. Okay, so faham kat situ? So support your liver. Nombor 1 tadi elakkan xenoestrogen. Lepas tu nombor 2, support your liver. Boleh? Alright. 2 tu je, tak banyak pun. Okay, yang ketiga adalah ni gambar. Okay, screenshot sekarang. Screenshot cepat. Boleh nampak ke? Okay, screenshot. 1 2 atas sikit atas sikit. 1 2 3 cepat. Screenshot. Dah? Okay, sebelum saya mulakan lecture tentang gambar ni, boleh tak tap screen sampai 10k baru saya start dulu. Saya jawab soalan je. Dah screenshot dah tu. Ada soalan so far? Tap sampai 10k baru saya start. Korang ni pagi-pagi kena exercise kan? Exercise sikit tangan tu. 10k. Ciri-ciri pilih vitamin B complex yang bagus. Tadi saya dah explain. Cari yang active form of vitamin B complex. Apa 3 vitamin tadi? Magnesium, B complex dengan vitamin C. So nak beli B complex, cari yang active form. Kebanyakan dalam vitamin B complex tu kan, dia belum active form. So nak cari yang active form, cari yang methyl. Depan tu dia ada methyl. M-E-T-H-Y-L. Methyl. Magnesium apa? Apa-apa je kecuali magnesium oxide. Tak ada masalah. Okay. Cepat. Allah. Screenshot. Macam mana tahu aktif ke tak? Macam mana tahu aktif? Apa-apa methyl. Betul. Methyl cobalamin. Methyl tetrahydrofolate. Contohnya folic acid, folate B9, folate kan. Dia ada methyl tetrahydrofolate. Depan tu ada methyl. Maksudnya dia dah aktif. Sebab apa? Sebenarnya tak perlu pun you cari yang okay, thank you. Thank you for your exercise tu Thank you. Dapat love tak? Okay. Sebenarnya kalau ikutkan pun, you tak perlu pun cari yang active form. Tetapi dia macam ni badan kita ni semua orang berbeza-beza. Genetik kita berbeza-beza. So you bayangkan, badan saya dia tak boleh nak activate vitamin B complex. So kalau saya makan B complex yang tak aktif, macam mana badan saya nak aktifkan? Faham tak? Saya tak boleh nak aktifkan B complex. Itu memang genetik saya. Memang kekurangan jin saya. So kalau saya ambil vitamin B yang tak aktif, saya tak boleh aktifkan. So membazir je makan. Let's say kalau badan you boleh aktifkan B complex, then it's okay. Tak apa, you ambil B complex yang belum aktif. No problem, your body can activate dia. Problem dia adalah, macam mana kita nak tahu badan kita boleh aktifkan ataupun tidak? You kena buat DNA test. Check your DNA. Faham tak? So dia berbalik kepada DNA dalam badan lah. Breast cancer ni pun saya cerita awal-awal tadi saya cakap breast cancer bukannya genetic problem, bukannya diwarisi, tetapi macam mana genes kita react dengan environment. Kalau you ada mak, ada kakak yang ada breast cancer, jangan risau, you boleh prevent dapat breast cancer provided you jaga your lifestyle. Dia bukannya satu dosa tau. You ada, your mak ada breast cancer, you memang dihukum akan dapat breast cancer ke? Tak. Okay.
So dia macam ni. Susah lah nak explain tentang genetic genes ni, DNA kita ni. You bayangkan saya ada pistol lah. Kena ban ke kalau saya buat pistol ni? Agak-agak kena ban ke tak? Hopefully tak lah. Saya nak ajar kan. Okay, saya ada pistol. Peluru dalam pistol ni adalah genetik kita. Okay. Kalau peluru ni keluar, ditembak lah maksudnya. Ditembak tu, itu maksud you dapat kanser. Boleh? Ini saya cuba nak bagi analogi tentang genetik kita ni macam mana. So pistol ni, peluru dalam pistol ni, hoi. Sempat tu. Okay, peluru dalam pistol ni, dia adalah genetik kita. Kalau kita tembak, maksudnya kita dapat breast cancer lah. Okay. Tapi, trigger dia adalah lifestyle kita. Faham tak? Kalau you punya estrogen tinggi dalam badan, you akan trigger, pam, tembak. Kalau estrogen you tinggi dalam badan. Kalau you tak support your estrogen metabolism, you akan tembak, pam, macam tu. Tapi kalau you jaga semua tu, you akan tembak tak? Takkan. So, your mother dapat breast cancer disebabkan dia ada trigger tu. Trigger tu by lifestyle. Okay, samalah juga dengan kencing manis, darah tinggi semua tu. Your parents ada kencing manis, ada darah tinggi, tak semestinya you akan ada juga. Okay, problem dia adalah bukan you warisi penyakit tu, bukan. Apa yang you warisi adalah kalau your parent tak exercise, anak-anak dia tak akan exercise. Boleh faham? Kalau parents you makan makanan yang proses, anak-anak dia akan makan makanan yang proses. So yang sama sekarang ni adalah trigger ni. Bukannya peluru tu memanglah sama juga. Tapi trigger ni lebih penting. Environment kita, lifestyle kita, itu yang trigger pistol tu untuk tembak. Faham? So, sebab itulah kalau you cakap pasal genetic problem, masalah-masalah penyakit, kencing manis darah tinggi, kanser ni masalah keturunan. Dulu-dulu breast cancer tak banyak pun. Kenapa zaman sekarang makin banyak? Orang yang ada kanser tu kahwin dengan ramai orang ke? Tak pun. Okay, it's all about lifestyle. Environment kita sekarang dah teruk. Sebab itulah kita kena do something for our next generation. Tak risau ke anak-anak kita ni nanti tak sihat. Diorang keluar-keluar daripada perut je, banyak. Diorang dah tak tahu apa-apa. Lepas tu, korang sumbat makanan-makanan dalam plastik. Sedih tak? Sedih kan? Anak-anak buah saya, dia ada masalah, baru umur kecil lagi, 5 tahun macam tu. Tonsil dia bengkak. Susah nak bernafas. Malam-malam tidur berdengkur. Kecil-kecil lagi. Nak cakap gemuk tak gemuk pun. Aktif. Siang aktif. Main tak ada masalah. Lompat-lompat sana sini. Malam tidur berdengkur. So bila saya tengok lifestyle dia, memang teruk lah. Makan makanan manis. Air. Kalau boleh air gas je hari-hari kan. Saya cakap. Lepas tu pergi hospital. Sedih lah ni. Ni anak buah saya sendiri. Pergi hospital. Doktor cakap bila dia assess tonsil tu, teruk, memang teruk, nak nampak hampir nak block. Tapi tak emergency. Sebab dia orang plan untuk remove kan. Tu lah saya fikir, kesiannya Tuhan bagi tonsil ada sebab. Kenapa tiba-tiba nak remove? Betul tak? Tonsil. Masya Allah, sedih lah kan. So, tonsil tu bengkak. So, memanglah quick fix dia adalah remove, operate, buang. So, clear saluran darah, boleh bernafas dengan baik. Tapi problem dia adalah, the moment you remove your body part, your organ, akan ada consequences lah. Okay? Saya bagi tahu lagi sekali, kalau hari ni you sihat, you sakit sebab you makan benda-benda yang tak sihat. Contohnya, you hari ni sihat, you makan air gas, makan benda yang tak sihat kan. Makan siang malam makan, lepas tu dapat kencing manis lepas sebulan. Disebabkan you makan yang bukan-bukan. So apa yang lepas you dapat kencing manis, apa yang you kena buat? Sebab you dah tahu, you dapat kencing manis sebab pemakanan lifestyle you. Kenapa you dapat kencing manis, you kena makan ubat pula? You dapat kencing manis sebab you tak makan ubat ke? Tak. Tapi you dapat kencing manis sebab you tak jaga makan. So nak sihat balik daripada kencing manis, jagalah makan balik. Okay? So macam itulah. Tapi saya bukan nak cakap ubat yang tak bagus. Ubat of course ada kepentingan juga untuk manage
pada waktu tersebut you kawal menggunakan ubat. Tapi of course lah, you tak berhenti kat situ. You kena do something untuk reversekan balik. Faham Alright. Balik pula kat situ. Dah melencong ke sana Okay. Saya minta 10k bagi 16k untuk explanation gambar tadi So gambar ni adalah gambar macam mana estrogen dalam badan di metabolize. Inilah pula proses yang berlaku dalam liver tu. Okay. Proses dalam perubatan tradisional okey ke tak? Okey je. Dia perumpamaan dia macam ni Perubatan tradisional, contoh dia akupunktur. Akupunktur ni dah ada dalam perubatan beribu-ribu tahun lamanya. Tiba-tiba datanglah seorang makcik nama dia Jen. Saya John. Lagi seorang makcik namanya Jen. Bukan nama sebenar lah Datang seorang, dia kata, "Doktor, apa kau buat ni? Buat bekam. Kau belajar kat medical school ke buat bekam?" "Tak ada kan. Kenapa kau buat bekam kat pasien kau?" "Oh, dia sound saya kan. Dia sound saya sebab saya buat bekam kat pasien saya." Contohlah makcik Jen ni lah Jen bukan nama sebenar. Yang tahu-tahulah Okay. So dia sound saya, "Apa kau buat bekam ni? Medical school kau belajar? Tak ada kan? Prof kau tak ajar kan?" So dia question kan saya buat bekam. Kelakar tak rasa? Sebab apa? Sebab bekam ni dah ada dekat perubatan 2000 tahun lamanya. Engkau yang baru nak belajar berjalan, maksud saya modern medicine yang baru beberapa tahun nak sound saya macam itulah seolah-olahnya. Macam aku ni dah tua, tiba-tiba datang cucu aku cakap, Atuk duduk macam tu, buat angkat berat macam tu, salah tu." "Oh, engkau cucu nak ajar atuk pula." Macam itulah. Okay. So this is how our body metabolize estrogen. Estrogen dalam badan dia ada banyak jenis. Ada E1, E2, E3. E1 ni yang ni lah. E1. Estron nama dia. Okay. E2 ni nama dia estradiol. Okay. E3. E3 kat sini. Nama dia estriol. Okay. So pathway yang ke arah, dia ada pathway yang tak bagus tu. Faham tak? Basically kita tak nak estrogen ni dimetaboliskan ke arah yang akan lead to cancer. Yang mana? Yang ni. 4-methyl hydroxy estrogen ni. Yang ni kita tak nak. Kalau badan you jenis yang sebab tu yang ni pula kena check pula genetic DNA test. Okay? Faham tak? Contohnya your mother ada breast cancer. Itu bermaksud genetik korang ni, anak beranak korang ni banyaknya yang ke arah sini. Faham? So bila dia banyak ke arah sini, dia dapat breast cancer. Tapi maksudnya genetik tau. Memang korang dilahirkan, estrogen dalam badan korang ni akan banyak dihancurkan ke arah yang ke arah cancer. Tapi kalau badan korang banyak yang ke arah 2-methyl estrogen ni, tak ada masalah. Ini estrogen yang bukannya menyebabkan kanser. This one yes. This one tak. Okay, sorry, bukan yang ni Yang ni. Yang ke arah sini kanser. Sini dia dah bersihkan dah, tak ada masalah. Ke arah sini pun kanser. 16-hydroxy estrogen pun kanser juga. So, let's say lah you buat DNA test. Your body ni memang genetik you banyak yang estrogen. Kalau estrogen dalam badan you ni banyaknya ke arah, dia berat ke arah kanser. So apa yang korang kena buat? So korang kena block lah laluan tu. Jangan beratkan ke arah kanser tu. So korang kena banyakkan ke arah non-cancerous. Faham tak? Dia sedikit complicated. Tapi basically macam tu lah. Yang faham tu Alhamdulillah. Yang tak faham tu, adakah yang tak faham? Boleh tak? Bahasa saya mudah ke? Saya tak selalu cerita pasal ni. Sebab tu dia macam tergagap-gagap sikit. Boleh faham ke? Faham Okey, Alhamdulillah.
Okay tu, ada yang faham? Okay, so dia ada ke arah kanser. Dia ada 3 lah, 3 jalan. Okay, 3 jalan. 2 kanser, 1 tak. Ulang okay. Estrogen dalam badan ni, kan saya cakap estrogen dia menyebabkan breast cancer. Sebab tu orang perempuan dapat breast cancer, lelaki tak ada. Sebab estrogen. Okay. Apabila badan you, macam contoh lagi satu adalah tinggi dengan xenoestrogen. Badan korang tinggi dengan estrogen. So, walaupun badan korang ni tak banyak yang ke arah kanser, tapi dia still ada kan? Dia still akan ada. Tapi you bayangkan yang ke arah kanser tak banyak. Percentage lah macam mana susahnya nak explain ni. Okay, ada 3 jalan. Jalan yang lurus, jalan yang... Aku dah pening lah. Ada 3 jalan. Let's say lah badan korang 50% banyak yang ke arah baik, 25% ke arah yang tak baik, 25% ke arah yang tak baik. So yang ke arah kanser tu, terima kasih untuk supportnya. Saya akan cuba Saya cuba 50% banyak yang ke arah baik, 25% lagi yang ke arah kanser. Yang 2 jalan yang tak baik itulah kan. So kalau estrogen you dalam badan tu, dia akan 50-50 ke arah baik, 50 lagi ke arah yang tak baik. So risiko dapat breast cancer tu tak adalah tinggi sangat. Okay. Tetapi kalau estrogen tu banyak ni, Alhamdulillah. Kalau estrogen tu banyak ni, banyaklah lagi yang ke arah cancerous. So lagi banyak ke arah cancerous, lagilah tinggi risiko dapat breast cancer tu. Okay. So itu genetik you. Ada orang yang ke arah bagus ni tak ada langsung. Semuanya ke arah kanser sahaja. So tak kisahlah korang punya estrogen tu bagus, level tu cantik ke banyak tu, lagi tak bagus lah. Sebab lagi banyak estrogen you, lagi banyak lah yang ke arah kanser. Kalau kurang estrogen you tapi still ke arah kanser juga, sebab itu your genetik. Boleh faham? Boleh faham ke? So far saya rasa saya dah cuba try yang terbaik lah explanation tu. Jelas Okay. Bagus. Alhamdulillah. Okay. So, jelas. Alright. So sekarang ni kita ada, macam mana kita nak tahu kita ni bagus ke tak estrogen metabolism kita? Itu yang kena buat DNA test. Lagi sekali saya cakap, DNA test ni tak mudah tak. Dia bukannya murah, dia mahal. So you tak tahu pun genetik you banyak ke arah mana. So let's say lah you ada family history, your mom ada breast cancer. You boleh assume, just assume, tak confirm lagi, assume je banyaknya estrogen ke arah cancer ni. So apa yang korang kena buat adalah blockkan jalan tu. Dekat sini dia ada ajar, gambar tu dia ada ajar. Apa yang boleh blockkan ke arah kanser? Contoh dia ni, grapefruit, bioflavonoids, hops. Apa hops? Hops, saya tak tahu lah hops apa. So benda-benda ni lah yang boleh blockkan ke arah kanser tu. Contohnya jalan pertama tu. Kalau you nak dapat kanser juga, nak cepat dapat kanser, you ambil yang tambah tu. Tambah tu dia akan banyakkan ke arah kanser tu. Apa yang kena ambil? PCB lah. PCB ni pesticide, herbicide. Ambil banyak-banyak. Esok dapat breast cancer. Faham? Tapi jalan yang pertama ni, dia akan menyebabkan estrogen yang ke arah kanser. Okay? Tapi Alhamdulillah badan kita ada lagi satu cara, Comty lah. Dia ada banyak betul benda dalam badan kita ni kan. Masya Allah, subhanallah. Comty ni dia boleh bersihkan balik. Okay, ini kan 4-hydroxy estrogen ni tak bagus, cause cancer. Tapi badan kita boleh bersihkan balik. Tuhan bagi peluang untuk bertaubat. Comty, bergantung pada Comty dalam badan you. Comty ni apa? Genetik juga. Okay, so kena tengok gene Comty you okay ke tak. Kalau gene Comty you barai teruk, memang you kena block lah yang ni. Boleh? Macam tu, kena pandai. Okay, jalan yang kedua pula. Jalan yang kedua adalah 16-hydroxy estrogen. Okay, apa yang nak block dia? Tu dia ada ajar kat situ.
Nak blockkan tu, grapefruit again, peppermint oil, rosemary, wild yam, antifungal, wow, and other medication. Tu boleh block. Itu yang bagus kalau tak nak dapat kanser. Kalau nak dapat kanser, silakan jadi orang yang hypothyroidism. Okay, pesticide exposure, silakan. Smoking, nak dapat breast cancer, silakan. Smoking. Minum kopi, Masya Allah, caffeine ada lah kat sini. Bad news lah untuk orang-orang yang suka caffeine. Okay, various medication. Okay, kalau you jenis yang kurang, you check your DNA, DNA aku ni kurang lah yang ke arah baik kan. So you nak banyakkan ke arah situ kan, nak boostkan ke arah yang jalan baik tu, jalan yang ke syurga ni, you tambahkan dia. Apa yang you tambah ni lah, gambar tambah ni. Apa yang kena buat? Cruciferous, pakcoy, cabbage, cauliflower, brokoli, semua tu. Berries, I3C dengan DIM. Berapa kos buat DNA? Mahal, RM5,000 kot. I3C dengan DIM. Flaxseed, caffeine. Dia ada caffeine yang dia ada bagus. Yang kejap tadi dia pergi ke arah kanser, yang ni pula dia bagus juga. So caffeine ni dia macam sedikit, tengoklah rezeki juga mana kalau you ambil caffeine tu. Banyak ke arah kanser ke, banyak ke arah yang bagus. Macam tu lah. Okay, rosemary, exercise. Okay, apa lagi guys? Orang perempuan, start from today, startlah exercise. Supaya tak dapat breast cancer. Green tea bagus. Betul. Thyroxine ni ubat tau. Thyroxine, ubat. Kenapa? Sebab as we age, our thyroid memang akan berkurang. Sebab itulah breast cancer datang bila dah makin tua. Sebab thyroid kita jadi hypothyroid kan. Hypothyroid akan banyak ke arah kanser. Sebab tu penting untuk jaga hormon dalam badan. Bukannya untuk penat. You penat, rambut gugur, berat badan susah nak turun, you ambil thyroid sekadar benda-benda tu. Bukan. Untuk kanser dalam badan juga. Untuk breast cancer. Okay? So itulah dia breast cancer. Mudah kan? InsyaAllah kita semua boleh elakkan dapat breast cancer. Tapi macam mana nak buat? Mestilah buat something. Take care of your lifestyle. Buat DNA test. Buat blood test. Kalau ada modal, pergilah buat DNA test. DNA test ni, itu sahaja perkongsian hari ni. Ada soalan tak? DNA test ni dia bagus. Lagi muda you buat lagi bagus. Sebab apa? You bayangkan anak you buatkan DNA test untuk mereka. Dalam DNA dia cakap, kita tahu kan, contoh saya bagi contoh lah. Ini masuk dalam YouTube tak? InsyaAllah nanti saya editkan. Okay? Saya bagi contoh lah. HDL yang tinggi mengurangkan risiko dapat heart attack. Itu memang fakta dia kan. HDL, high HDL. So you buat DNA test dekat anak you. Dalam DNA tu dia bagi tahu, untuk anak you mempunyai level HDL yang tinggi, dia perlu exercise. Kan saya pernah cakap, kalau nak improve HDL, you amalkan good fats, you exercise, dua benda. Exercise dengan good fats, saya cakap. Sebab apa? Sebab saya tak tahu DNA you macam mana. Kalau you buat DNA test, DNA you cakap, for your body to produce high HDL, you kena exercise, dan you tak payah makan good fats. Daripada kecil, you suruh anak you tu, engkau, daripada muda ni, mak nak engkau exercise setiap hari. Jangan berhenti. Setiap hari lah, maksudnya tak adalah malam buat exercise. Setiap hari jangan berhenti sampai kau tua. Kalau tak, kau jadi anak derhaka. So mak dia sayang, dia punya sayang sampai sanggup buat DNA test. Lepas tu bagi arahan yang sebegitu rupa, semata-mata untuk anak dia hidup lama. Sebab apabila dia exercise, HDL akan tinggi. Apabila HDL dia tinggi, dia tak akan dapat heart attack. Mak dia tak suruh pun beli minyak-minyak untuk improvekan HDL ke, tak ada. Hanya dengan exercise. So that's how
you know lah your body. For example dalam case breast cancer, memang your family genetik ni banyak yang ke arah cancerous. So apa yang you kena buat, memang you cakap dekat anak you, oh kita punya genes ni banyak yang ke arah cancer tau. So kita kena elakkan produk-produk yang xenoestrogen. Memang kat rumah tu daripada atuk dengan nenek moyang tu memang rules dia no perfume. Buat dalam family punya rule. Boleh, tak ada masalah macam tu. Apa beza DNA wellness dengan cancer screening? Ini brand ni, DNA wellness ni. DNA profiling lah kan. Tak pastilah. DNA cancer screening. Cancer screening mungkin dia nak tengok cancer punya genes yang macam BRCA. Tapi kalau wellness tu nak cari dari segi masalah yang lebih luas lah. Chronic disease, kencing manis, darah tinggi tu semua. Apa makanan dari semula jadi glutathione? Contoh apa? Glutathione kan datang daripada daging. Protein tu. Maksudnya exercise bantu turunkan kolesterol lah ya. Dia macam tu. Boleh, dia boleh turunkan, dia naikkan HDL kita, tapi tak semua orang lah. Untuk orang-orang yang DNA dia cakap macam tu. Faham tak? Saya cuba untuk explain tentang DNA ni. Test apa nak tahu kita ada excess estrogen? Hormon test, estrogen, progesterone. Okay? Alhamdulillah, selesai sudah perkongsian saya untuk hari ini. 31 hari bulan Oktober, last day of Pink October. Saya kata apa sampai kulit luaran untuk kulit cantik sihat, ada adenomyosis and more antioxidant lah. Increase your antioxidant. Tapi tak payah cakap pasal supplement kalau lifestyle korang tak nak check.